orang Malaysia kena scam kerja di Jepun. Sejak 2021, hampir 700 rakyat Malaysia menjadi mangsa jenayah penipuan pekerjaan di luar negara. So, macam mana nak cek adakah company tersebut scam anda ataupun tidak? Yang pertama, anda perlu cek credibility company tersebut. Contohnya, macam kami di Cakap Jepun, dah ada menang beberapa anugerah. Boleh tengok website kami cakapjepun.com, dan nama Cakap Jepun juga tertera dalam website Japan Foundation Kuala Lumpur sebagai company yang menghantar pelajar bekerja di Jepun. Kami legit. Yang kedua, boleh tengok testimoni mereka. Ada tak track record sebelum ni? Diorang ni betul ke dah hantar orang bekerja kat Jepun sebelum ni? Nak bekerja kat mana-mana negara sekalipun, kena tengok dulu track record. Macam kami sendiri, kami dah menghantar lebih daripada 50 orang ke Jepun. Ada yang untuk belajar, ada yang untuk kerja. Ada 3 orang yang saya nak ceritakan yang dah berjaya secure kerja di Jepun. So, yang pertama, Irfan Sang. Irfan Sang berjaya kerja kat Jepun walaupun hanya ada advance diploma sahaja. Seterusnya, pelajar kami Hazrul Sang pergi ke Jepun tahun 2021 ke 2022, bermula dengan niat belajar kat Jepun, dan sebelum beliau habis belajar kat Jepun dah secure kerja sebagai engineer di Jepun. Sekarang ni engineer di Tokyo. Dan Azwin Sang pula dah secure kerja di Osaka sebagai halal auditor. Perjalanan mereka tak mudah dengan usaha mereka. Alhamdulillah semua dah kerja kat Jepun sekarang. Gaji tak payah cakap, lebih tinggi daripada Malaysia. Kita doakan mereka akan bekerja kat Jepun untuk beberapa tahun lamanya, dan harapannya bila mereka pulang ke Malaysia satu hari nanti, mereka dapat give back to community. Jadi untuk anda yang baru nak cari kerja kat Jepun, teringin nak try kerja kat Jepun, InsyaAllah kita akan adakan seminar pada bulan 1 nanti bersama dengan Yukari Sang. Daftar sekarang, isi link kat bawah. Yosh!